Tajuk, Air Mata di Bumi Bertuah, Kisah Penggali Telaga Kenya di Malaysia. Hadirin sekalian, satu kejadian yang sukar dipercayai telah berlaku. Puan, adakah benar di negara ini air bersih akan keluar tanpa henti hanya dengan memulas kepala paip? Soalan ini diajukan dengan suara yang terketar-ketar oleh Joseph Kibet, seorang jurutera yang telah menghabiskan 15 tahun menggali telaga di kawasan Gersang di utara Kenya. Beliau dan pasukannya, yang mempertaruhkan nyawa menggali tanah demi penduduk kampung yang terpaksa berjalan sejauh 50 km untuk mendapatkan 1 liter air, telah terkandas di Kuala Lumpur, Malaysia selama 3 hari akibat kesilapan jadual penerbangan antarabangsa. Tahukah anda? Terdapat satu fakta yang mengejutkan, di mana manusia yang bekerja dalam persekitaran paling keras, di mana nyawa seluruh kampung bergantung pada setitis air, telah menangis terdesak-desak di sebuah kolam air panas di Malaysia. Mereka hampir pengsan melihat air yang melimpah keluar dari paip hotel dan kehilangan kata-kata melihat betapa murahnya harga air mineral yang dijual di kedai serbaneka. Mereka mengajar kita, melalui pengalaman mereka sendiri, betapa ajaibnya nikmat air yang sering kita anggap remeh ini. Air yang keluar dari paip ini dalam masa 1 hari adalah lebih banyak daripada air yang keluar dari telaga yang kami gali selama setahun. Kata-kata ini diucapkan sambil berlinangan air mata oleh Samuel Mwangi, seorang penggali telaga berusia 35 tahun. Sebagai juruiring mereka sepanjang tempoh itu, hati saya benar-benar tersentuh. Apakah harapan yang mereka temui di Malaysia selepas sekian lama berperang dengan kemarau? Hari ini, saya ingin berkongsi kisah 3 hari penuh keajaiban yang dialami oleh wira-wira moden ini di Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan sumber air dan hujan tropika. Saya pasti, selepas ini, rasa syukur anda setiap kali melihat air mengalir dari paip akan bertambah. Saya, Puan Latifah, seorang perunding pembangunan antarabangsa yang terlibat dalam projek sumber air. Sepanjang 25 tahun membantu kawasan kekurangan air di seluruh dunia, 3 hari yang saya lalui di Kuala Lumpur pada Oktober lalu adalah pengalaman paling menyentuh hati dalam hidup saya. Hari itu, saya ditugaskan menjadi pengiring kepada sekumpulan jurutera telaga dari wilayah Turkana, utara Kenya. Mereka sepatutnya terbang dari Nairobi terus ke Geneva untuk menghadiri persidangan pembangunan sumber air Afrika anjuran PBB. Namun, akibat masalah penerbangan, mereka terpaksa transit di Kuala Lumpur dan kelewatan penerbangan seterusnya menyebabkan mereka terpaksa tinggal di sini selama 3 hari. Wilayah Turkana tempat mereka bekerja adalah salah satu kawasan yang mengalami masalah kekurangan air paling kritikal di dunia. Curahan hujan tahunan hanya sekitar 100 mm, jauh lebih rendah berbanding Malaysia yang menerima hujan sepanjang tahun. Sumber air terdekat memerlukan perjalanan kaki selama 6 jam sehala, di mana wanita dan kanak-kanak memikul 20 liter air di atas kepala di bawah terik matahari. Ketua pasukan, Joseph Kibet, adalah lulusan kejuruteraan awam dari universiti di Kenya yang telah mengabdikan dirinya menggali telaga selama 15 tahun. Beliau telah menggali lebih 150 telaga dan membekalkan air bersih kepada lebih 50,000 penduduk kampung. Namun, akibat kemarau panjang, paras air bawah tanah semakin menurun, memaksanya menggali lebih dalam. Samuel Mwangi pula mewarisi kemahiran menggali telaga tradisional daripada ayahnya dan menggabungkannya dengan mesin moden. Beliau digelar penggali ajaib kerana mampu mencari air di tempat yang dikatakan mustahil. Grace Wanjiku, pakar kualiti air, adalah salah seorang jurutera wanita yang jarang ditemui di Kenya. Tanggungjawabnya adalah memastikan air itu selamat daripada pencemaran yang boleh membawa maut. Bagi mereka, air adalah sesuatu yang perlu dipam dari perut bumi atau diangkut dari jauh. Mendapatkan 1 liter air memakan masa berjam-jam dan air itu terlalu berharga untuk digunakan selain daripada untuk minum. Pada malam 20 Oktober, sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, kejutan pertama berlaku di tandas lapangan terbang. Apabila mereka menghalalkan tangan ke bawah paip sensor automatik, air bersih memancut keluar dengan deras. Lebih mengejutkan mereka adalah penggunaan sistem bidet di tandas Malaysia. Joseph bertanya kepada saya, "Puan, air di tandas ini begitu jernih. Adakah ia air yang sama digunakan untuk minum?" Saya menjawab, "Di Malaysia, sistem rawatan air kami sangat cekap. Walaupun kami biasanya memasak air atau menapisnya sebelum minum, air paip ini sebenarnya sangat bersih dan selamat untuk kegunaan luaran." Joseph menggelengkan kepala, tidak percaya. "Di kampung kami, air dari telaga pun perlu ditapis berkali-kali sebelum diminum. Tetapi di sini, air semewah ini digunakan di tandas?" Dalam perjalanan menaiki bas dari KLIA ke pusat bandaraya Kuala Lumpur, mereka terpaku melihat pemandangan malam.
Lampu-lampu jalan di sepanjang lebuh raya dan bangunan pencakar langit yang menerangi malam memukau mereka. Apabila saya menjelaskan bahawa setiap bangunan yang bercahaya itu mempunyai bekalan air dan elektrik yang stabil, mereka terdiam. Adakah bermaksud setiap bangunan yang bercahaya itu ada paip air? Tanya Samuel terkejut. Ya, dan setiap paip itu mengeluarkan air bersih, jawab saya. Suasana di dalam bas menjadi sunyi sepi. Apabila tiba di hotel di kawasan Bukit Bintang, kejutan sebenar berlaku. Sebaik sahaja Grace memulas pili di bilik airnya, dia terduduk di lantai melihat air yang melimpah keluar. Saya tak percaya. Air sebanyak ini keluar hanya dengan satu pusingan jari. Dia menadah air itu dengan tangan yang terketar-ketar, lalu menyapunya ke muka. Air matanya mula mengalir bersama air paip itu. Air ini tidak berbau, sangat jernih, lebih bersih daripada air telaga yang saya uji setiap hari. Bagaimana ini boleh berlaku? Joseph di bilik sebelah turut mengalami kejutan yang sama. Dia tergamam melihat pancuran mandi shower yang mengeluarkan air panas yang banyak. Di kampung, kami mandi sebulan sekali hanya dengan mengelap badan menggunakan sebaldi air. Di sini saya boleh mandi dengan air panas yang bersih setiap hari. Malam itu, mereka sukar untuk tidur. Mereka menelefon keluarga di kampung. Samuel berkata kepada ibunya, "Mak, saya berada di negara ajaib. Di sini air keluar dari dinding. Malah ada air panas." Kedengaran suara ibunya yang risau, "Samuel, kamu demamkah? Jangan bercakap yang bukan-bukan." Keesokan paginya, mereka bangun awal untuk memeriksa paip sekali lagi, takut jika kejadian semalam hanyalah mimpi. Semasa menuju ke kafe hotel untuk sarapan, mereka terhenti di lobi melihat hiasan air pancut buatan. Mereka menggunakan air sebagai hiasan. "Kemewahan jenis apakah ini?" bisik Grace. Joseph mengira pantas, air dalam pancuran hiasan ini cukup untuk menampung hidup 50 orang kampung saya selama sebulan. Di meja makan, mereka dikejutkan dengan gelas berisi ais. "Ais dimasukkan ke dalam minuman?" tanya David, ahli termuda pasukan itu dengan mata terbeliak. "Ya, di Malaysia cuaca panas dan lembap, jadi minuman berais adalah perkara biasa," jelas saya. Mereka menggeleng kepala. "Di tempat kami, tenaga elektrik dan air untuk membuat ais adalah satu kemewahan yang mustahil. Di sini, kamu biarkan ia cair dalam minuman?" Selepas sarapan kami melawat loji rawatan air Sungai Selangor, satu program khas yang diatur memandangkan minat mendalam mereka. Melihat skala fasiliti tersebut, mereka ternganga. "Air dari sungai dirawat berjuta-juta liter sehari untuk disalurkan ke Lembah Klang. Kamu ambil air sungai dan jadikannya air minuman?" tanya Samuel. "Sungai di tempat kami kering kontang bila kemarau. Kalau ada air pun, ia berlumpur," banding Grace. Mereka mencatat setiap butiran, terutamanya sistem pengklorinan dan penapisan. "Kalau teknologi ini ada di kampung kami, berapa banyak nyawa boleh diselamatkan," kata Joseph dengan nada sebak. Apabila pegawai bertugas memberitahu bahawa paip air disambungkan ke setiap rumah di Selangor dan KL, salah seorang jurutera itu menitiskan air mata. "Jumlah air yang loji ini proses dalam 1 jam adalah jumlah yang kami gali seumur hidup." Seterusnya, atas permintaan khas, kami membawa mereka ke sebuah pusat rekreasi kolam air panas semula jadi di pinggir bandar. Ini untuk menggantikan pengalaman sento di Jepun tetapi disesuaikan dengan budaya Malaysia. Mereka ingin merasai pengalaman berendam dalam air panas bumi. Melihat wap panas naik dari kolam semula jadi itu, wajah mereka seperti sedang melihat tanah suci. Bagi mereka, air panas yang keluar sendiri dari bumi adalah satu keajaiban Tuhan. Apabila mereka merendamkan kaki dan badan ke dalam kolam air panas itu, suasana menjadi hening. Kemudian, kedengaran esakan tangis. Joseph menekuk mukanya. "Ya Tuhan, adakah kemewahan ini dibenarkan? Orang kampung kami hanya mengelap badan dengan cawan air, tetapi kami berendam di dalam air panas yang melimpah ini." Grace juga menangis. "Wanita di kampung saya berjalan berjam-jam demi air. Di sini, air panas memeluk tubuh saya." David berdoa sambil menadah tangan. "Adakah saya di syurga?" Seorang pakcik tempatan yang sedang berendam di situ menegur mereka dengan ramah. "Datang dari jauh ya. Jemputlah nikmati air kurniaan Allah ini." Layanan mesra rakyat Malaysia, walaupun memiliki segalanya, membuatkan Grace semakin terharu. Orang di sini sudah biasa dengan kemewahan ini, tetapi tetap santun kepada orang asing seperti kami. Selepas lebih sejam berendam, mereka kelihatan seperti manusia baru. "Bukan sahaja badan, jiwa kami juga rasa disucikan," kata Samuel.
Petang itu, kami membawa mereka ke Port Dickson untuk melihat laut, memandangkan mereka ingin melihat air yang banyak, melihat Selat Melaka yang luas, mereka sekali lagi terpegun. Air sebanyak ini wujud di dunia, kata David. Namun Samuel merenung tajam, tapi air masin tidak boleh diminum. Di sini hujan turun sepanjang tahun, di tempat kami setahun sekali, Tuhan Maha Kaya. Malam itu, kami makan malam di sebuah restoran Melayu. Mereka belajar budaya membasuh tangan menggunakan kendi air sebelum makan. Di tempat kami, basuh tangan guna sedikit air sahaja. Di sini kami boleh basuh dengan sempurna, kata Peter. Apabila melihat kami menadah tangan membaca doa makan, Grace berkata, doa itu pasti sebahagian daripadanya adalah tanda syukur atas air ini. Menghirup sup ekor yang panas, mereka kagum lagi. Sup sejernih dan sesedap ini hanya boleh dihasilkan dengan air yang bersih, puji Samuel. Hari kedua, mereka masuk ke kedai serbaneka seperti 7-Eleven. Melihat harga sebotol air mineral 500 ml hanya berharga $1,050 sekitar 30,040 shilling Kenya, Joseph terduduk. Untuk dapatkan air sebersih ini sebanyak 500 ml, kami perlu menggali telaga baru. Di sini harganya lebih murah daripada sebatang pen. Lebih mengejutkan adalah variasi air mineral, air RO, air berkarbonat, air berperisa. Air pun ada pelbagai jenis. Kami bersyukur kalau dapat apa saja jenis air asalkan tidak berlumpur, keluh Grace. Pada 11 pagi, kami melawat rumah keluarga Encik Razak, sebuah keluarga tempatan di Shah Alam, untuk melihat penggunaan air domestik. Melihat ibu Encik Razak membasuh sayur di sinki dengan air yang mengalir deras, mereka terkesima. Sayur dibasuh dengan air paip. Di tempat kami, sayur digosok dengan pasir atau kain kering kerana air terlalu berharga, kata Samuel. Kejutan paling besar adalah di tandas rumah itu. Melihat sistem pam tandas, Joseph berkata dengan wajah serius, satu pam air tandas ini bersamaan bekalan air untuk keluarga saya selama sehari. Namun, Encik Razak menunjukkan cara beliau menjimatkan air wuduk dan menggunakan air tadahan hujan untuk menyiram pokok. Walaupun air banyak, agama kami melarang pembaziran, jelas Encik Razak. Grace sangat kagum dengan falsafah itu. Anak bongsu Encik Razak menunjukkan projek sekolahnya tentang hargai air yang memaparkan gambar kanak-kanak di Afrika. Melihat gambar tanah air mereka sendiri dalam buku teks Malaysia, Joseph tersentuh. Anak-anak Malaysia tahu tentang kesusahan kami. Petang itu, kami naik ke menara berkembar Petronas. Dari ketinggian itu, melihat bandaraya KL yang serba hijau dan moden, David berkata, setiap bangunan di bawah sana ada air bersih. Berjuta orang hidup dengan selesa. Tiba-tiba, hujan ribut tropika turun membasahi Kuala Lumpur. Melihat hujan lebat yang mencurah-curah dari langit, mereka semua berlari ke tingkap. Air. Air turun dari langit dengan begitu banyak, jerit Samuel kegirangan. Bagi mereka, hujan selebat itu adalah rahmat yang jarang sekali dilihat. Di sini, langit pun bermurah hati, bisik Joseph. Pada hari terakhir, sebelum bertolak ke KLIA, mereka meminta untuk singgah sebentar di Masjid Putrajaya. Bukan untuk beribadah kerana mereka bukan Muslim, tetapi untuk melihat kolam air dan seni bina yang menggunakan elemen air. Melihat ketenangan air tasik, Joseph berkata, 3 hari ini bukan sekadar transit. Ini adalah pengajaran tentang masa depan yang kami mahu bina untuk kampung kami. Di Kilia, semasa perpisahan, mereka memegang tangan saya erat-erat. Puan Latifah, 3 hari ini mengubah hidup kami. Malaysia bukan sahaja negara yang kaya dengan air, tetapi kaya dengan budi bahasa. Sebulan selepas pulang ke Kenya, saya menerima mesej daripada Joseph. Kami telah memulakan 5 projek telaga baru dengan semangat yang kami bawa dari Malaysia. Penduduk kampung kini menggelar cara penjimatan air sebagai gaya Malaysia, menggunakan air dengan cermat walaupun ada. Setahun kemudian, hasil kerjasama kerajaan, sebuah projek bekalan air besar-besaran dengan teknologi yang dipelajari dari pengalaman itu telah dimulakan di Turkana, menyasarkan bekalan air untuk 100,000 penduduk. Samuel kini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan air, bercita-cita membawa sistem seperti di Selangor ke Kenya. Pengalaman 3 hari jurutera Kenya di Malaysia ini bukan sekadar kebetulan. Ia adalah pertemuan antara mereka yang tahu erti sebenar harga setitis air dengan kita yang hidup di tanah yang melimpah ruah rezekinya. Air yang keluar dari paip rumah kita, hujan yang turun membasahi bumi Malaysia dan keselesaan bilik mandi kita, semua ini adalah keajaiban bagi sebahagian besar penduduk dunia. Wira-wira penggali telaga ini telah mengajar kita erti sebenar kekayaan. Kekayaan bukanlah memiliki segalanya, tetapi sentiasa bersyukur dengan apa yang ada dan tidak mensia-siakannya. Saya berharap
Malam ini apabila anda memulas paip untuk berwuduk atau mandi, rasakanlah kesyukuran yang lebih mendalam. Air mata yang tumpah di kolam air panas Malaysia itu kini telah menjadi sungai harapan yang mengalir di Afrika. Terima kasih. Semoga kisah ini menyuburkan rasa syukur dan kasih sayang sesama manusia.